Selamat datang ke video yang seterusnya. Alright, dalam video kali ni simple je. Aku akan pergi makan dekat tempat makan yang aku rasa aku nak pergi. Contohnya kalau aku rasa macam tempat tu best je, aku pergi sana. Kalau aku rasa tempat tu pula best, aku pergilah sana. So video ni dah akan jadi agak random lah, mana-mana tempat je aku pergi. Alright, tapi kalau korang rasa ada tempat yang korang nak recommend, boleh recommend dekat ruangan komen dekat bawah. Nak collab untuk review pun boleh, tak ada masalah, aku open je. Tapi lagi baik kalau berbayar lah. Sebab awal-awal ni aku kena keluarkan duit sendiri ni, tidak dibayar lagi. Alright, so jom pergi ke restoran yang pertama. Iceberg lettuce, tomato salsa, sour cream. Alright, ngam soy. Alright, thank you. Alright, dah dapat. Inilah burrito tersebut. Ambil. Ini senarai yang aku order tadi. Kod-kod siapa nak tengok kan. Jom try. First time makan dalam seumur hidup ni. Hai, gila. Belakang, depan. Aku pun tak tahu mana depan belakang. Kita try makan tanpa tumpah sebanyak 8 bite. Burrito. Jom try. Apa beza dengan shawarma? Aku pernah makan shawarma sebelum ni. Kalau kau tutup mata, kau makan shawarma, kau makan burrito, sama je. Hampir tak ada perbezaan. Tu bagi aku lah. Aku try lagi sekali lah. Ya, macam tak ada beza sangat dengan shawarma. Ada ayam, ada sayur. Mungkin burrito ni dia ada beans, lepas tu ada jagung. Semua yang ada kat sini lah. Tapi tak apalah, enjoy je lah makanan Mexico. So lepas ni kalau ada orang tanya apa beza burrito dengan shawarma, dah tahulah rasa dia macam mana, saiz dia macam mana. Ni besar ni. Banyak gila. Ini portion untuk orang Mexico ni. Ni baru separuh kan. Wow. Tapi kalau tanya aku berbaloi ke tidak, baik aku beli shawarma. Satu, harga. Satu lagi, sebab rasa dia tak jauh beza. Lebih kurang. Oh ya, lupa. Dalam ni ada nasi. Not bad lah. Baru separuh. Aku tak pasti sama ada list ni yang terbaik ataupun tidak. So kalau siapa-siapa pernah try, list macam mana yang paling terbaik untuk makan burrito. Sebab ni first time. Biasalah, try and error. Ni berapa bite dah ni weh? Aku nak buat 8 bite je. Bismillah. Kat dalam ni dia ada mac and cheese, ada mashed potato, ada macam-macam. Tak rasa pun salah satu tu. Dia bila dah bergabung tu rasa dia macam shawarma. Layan je lah. Bismillah. Macam mana rupa dalam dia, macam ni lah. Burrito ni dia agak besar lah kalau korang tengok awal-awal tadi. So kalau nak beli, nak rasa, aku sarankan untuk korang bahagi dua lah. Kalau nak makan 2 orang, itu pun dah kenyang lah. Ini pun aku memaksa ni. Alhamdulillah. Not bad. Ini kalau nak makan setiap minggu, aku rasa tak. Tapi kalau sebulan sekali tu, boleh consider lagi. Last bite, first burrito. Overall okey, cuma besar sangat bagi aku. Kalau orang badan besar, okey lah kot. Macam aku kena potong separuh. Siang separuh, malam separuh. Jimat. Itulah kelebihan orang badan kecil. Jom breakfast dulu. 11.59. Still pagi lagi. Lawa agak spot ni. Makan dekat level atas. Nice decoration weh. Alright, jom order kejap. Okay, I nak order half roasted
nasi kerabu with rempah chicken, soft boiled egg. Okay. Ya. Untuk air affogato and dalgona with honeycomb. Alright, thank you. Alright. Ni strawberry. Ini kopi. Gabung. Rasa dia agak unik. Tak sangka pula kalau aiskrim letak kopi sikit jadi. Roti bakar, kaya, kicap. Ada bunga dekat dia punya kaya. Bismillah. Wow. Ayam dia besar. Besar weh ayam dia. Fries dia pun banyak. Aku suka tempat ni sebab dia Instagramable. Dekat mana-mana corner pun semua cantik untuk gambar. Tapi aku tak minat untuk gambar pun. Aku minat untuk makan je. Main course. Macam-macam ada kat sini. Ada nasi dia, ada ayam, ada telur masin, ada kopok, ada kobis, ada kuah. Dan ni apa benda? Nasi kerabu dia ni lah yang aku target sebenarnya. Ni apa benda? Serunding aku ni tak tahu. Aku lupa. Telur masin. Ini pun betul. Betul lah kena combine semua. Baru sedap. Kena. Tapi yang menarik perhatian aku ni speaker ni. The Wireless speaker. Yang tahu je tahu harga dia berapa. Nasi kerabu ni dia menu baru tau. Harga pun okey, rasa baik, tak ada apa nak komplain. Dalgona dengan honeycomb. Masa PKP dalgona ni kan viral kan. Semua orang nak buat. Tapi aku tak sempat nak buat. Barang tak ada. Kacau. Bismillah. Wow. Pekat tu rasa dalgona tu. Tak sangka dalgona sedap So aku terlepas lah masa PKP hari tu. Baik-baik PKP. One more. Unik gak rasa dia. Alamak, ada lagi satu. Perfect boil. One more. Sekarang 9.45. Tengok depan gerai nanti pukul berapa dapat. Boleh recommend satu abang? Yang paling best. Sprite Even. Sprite Even ni? Boleh lah satu. Boleh Sprite Even Boleh. Ni satu hari berapa terjual? Boleh tahu tak? Pasti ya. Tak pasti. Ni satu cawangan je ke? Ni satu cawangan. Ada plan nak buka lain? InsyaAllah. InsyaAllah. Buka pun franchise. Ui. Mantap. Sprite Heaven ni. Berapa lama abang beratur? Uish. Sejam 15. Ui. Lama siut. Kalau weekday macam mana? Lama tak? Sebab hari ni kita orang 2 orang lah. Ya, kalau tak? Selalu tak sampai sejam sih. Oh. Alright, terima kasih. Alhamdulillah. Inilah dia. Kita try dululah. Ini penuh sangat ni. Tak ada benda nak komplain lah. Tapi kena rasa dululah macam mana
Jacket potato sejam lebih untuk dapatkan dia. Jom try. Adakah berbaloi sejam lebih aku untuk beli? Ada orang cakap kena gaul-gaul dulu kalau dah dapat. Not bad. Aku gaul-gaul lagi. Tengok kalau kod-kod rasa dia jadi lagi baik ke. Bismillah. Weh, sedap ke? Patutlah selalu viral. Ni nama dia Spud Heaven. Dalam ni ada macam-macam. Ada russet potato, butter, mozzarella, cheese, beef Big Mac dengan tuna mayo. Aku sampai sana aku tak tahu nak order apa sebab first time. Sedap lah. Hari tu viral, aku tak pergi sebab aku tak suka nak beratur kalau benda-benda viral ni. Sekali aku ingatkan dah tak viral dah. Viral lagi. Bukan main panjang beraturnya. Ya Allah. Okey lah, sedap lah. Kalau nak gantikan makan malam, okey. Tak ada apa nak komplain. Bismillah. Tapi jangan bagi tahu kau punya girlfriend ke, kau punya wife, dia akan minta setiap minggu. Memang habislah duit kau. Potato jacket ni dia sangat viral dekat negara luar. Aku tak tahu lah, UK kot. Orang sana mesti cari benda ni sebagai snack diorang. Tapi bila sampai Malaysia, aku tak tahu menu yang lain tu macam mana rasa dia. Big Mac campur tuna mayo, campur butter. Jadi. Adakah dia berbaloi untuk RM25? Kejap. Aku tak suka tu je. Beratur panjang. Boleh nak pergi setiap minggu, beratur panjang tu tak mau. Tapi bayangkan tadi aku beratur tadi tu, aku kira-kira satu line aku tu 100 orang. Dia buka 3 jam je. Dia buka 4 hari seminggu. Dahsyat. Seminggu? Sebulan? Aku matematik ni kurang sikit je. Serius lah. Keuntungan sebulan. Contoh. Nak kira ni senang, tapi hakikatnya dia je yang tahu. Tapi so far sedap. Ini buat tak tidur malam. Bismillah. Siapa yang belum try lah. At least dapat merasa sekali dalam seumur hidup. Mungkin lebih.